Assalamualaikum dan selamat petang. Kita bersama limau nipis bakar jambak original. Hari ni saya nak petik buah. Ni pokok yang setahun 8 bulan. Ni tengok ini macam ni. Saya nak pilih. Sepatutnya 4 biji ni dah boleh ambil. Tapi saya nak pilih yang saiz betul-betul grade A3. Ni grade A3. Yang betul-betul yang 14 biji sekilo. Ni kita ambil. Rasa sayang nak ambil. Tu. Ni hak grade A3 lah. Ni semua saya yang tetapnya dia pilih. Dia nak yang grade A3 saja. Tengok ni buah yang di bawah. Saya fokus daripada bawah. Tu korang boleh tengok. Saya fokus daripada bawah. Di bawah pokok. Kita tengok buah. Ni kita fokus daripada bawah pokok. Ni batang pokok dia ni. Kita tengok batang pokok dia tu. Ni saya fokus daripada bawah ke atas semua. Pilih yang grade A3 saja. Ni A3. Ni kita pilih A3. Yang 14 biji sekilo. Saya sayang nak petik buah macam ni. Nampak kita petik yang grade A3. Saya keliling pokok. Ni tengok. Ni grade A3. Ni dah keluar bunga lain dah. Tu nampak. Dia dah yang ni dah matang. Bila dah matang dia dah keluar bunga tu nampak. Ni sikit lagi keluar banyak. Ni semua grade. Ni. Ni grade A3. Ni. Tu nampak. Kita pilih yang grade A3. Sayang nak ambil dia so. Tu. Ni grade A3. Kita ambil siap-siap gambar. Nanti takut orang cakap pokok tak ada buah. Ni bukti dia ni sampai atas tu. Boleh nampak atas tu. Ni atas ni kalau boleh tengok atas ni. Itu atas semua buah. Ni semua buah ni, bawah ni. Ni kalau saya tarik ni kau boleh tengoklah buah dia. Tu. Kau boleh tengok dia punya buah. Tu berselayuk buah. Ni sampai sini. Saya keliling pokok. Ni di bawah ni semua buah ni. Kau tengok saya tarik Tu. Dia buah ni dia bakar ni dia buah dia keluar di bawah celah-celah daun. Sebab tu dia tak nampak dia punya buah. Tu kalau masa bunga lagi tak nampak. Kita tengok-tengok sudah buah dah banyak. Dia akan keluar di celah-celah bunga. Ni semua nak keluar bunga lagi. Ni kalau saya petik habis buah ni dia akan keluar bunga balik. Ni dah penanda dia nak keluar bunga dah. Sebab ni dah tua. Ni dia dah tua dah. Dah matang. Ni tengok. Tu bunga ni mata dah. Mata bunga nak keluar.